Staff akan suka kalau company ataupun HR buat 3 perkara ni waktu bulan puasa. So sebelum aku share lebih lanjut guys, jangan lupa untuk follow profile ini sebab nanti kau akan dapat banyak lagi tips ataupun video yang bermanfaat. Cara company layan staff waktu bulan puasa ni lah penting sebab dia akan tentukan loyalty untuk stay lama dengan company tersebut. HR ataupun company dia boleh consider beberapa perkara. Yang pertama, flexible working hours. Okay, yang ni kiranya company boleh bagi staff balik awal. Tapi yang ni dia kena win-win situation lah. Sama ada staff tu masuk company awal sejam ataupun setengah jam awal ataupun dia boleh skip waktu lunch. So that ada yang boleh balik pukul 5 ataupun pukul 4. So yang kedua, be mindful with food events. Ya, aku tahu dalam company kita ni ada Chinese, ada Indians, tapi kita perlu hormati orang Islam yang mana yang sedang berpuasa kan. So kalau kau nak buat makan-makan juga, boleh buat juga selepas waktu berbuka ataupun iftar ramai-ramai kan, nak celebrate birthday atau event dan sebagainya. Yang ketiga, rethink meeting schedule. Kerja tu tak kena jalan kan, meeting pun kita tak boleh nak elak. Tapi kalau boleh bos-bos janganlah buat meeting selepas pukul 3.30 ke atas sebab waktu tu semua mungkin ada yang tergesa-gesa nak balik. Seeloknya buatlah meeting awal pagi. Okay, yang keempat, yang ni dia susah sikit tapi company yang buat ni memang aku respect ah. Okay, consider early salary release. So, ada company yang dia bayar gaji hujung bulan. Okay, memandangkan ni adalah festive season, kalau company yang mampu dia boleh bayar gaji seawal ataupun sebelum raya. Sebab waktu raya ni kan banyak nak pakai duit, nak bagi duit raya lah, nak buat open house dan sebagainya. So korang boleh implement bagi gaji awal sebelum perayaan. Dalam 4 perkara ni, korang rasa yang mana yang paling korang suka kalau company korang buat ataupun implement? So boleh letak kat komen. So nanti jangan lupa tag kau punya HR ataupun boss untuk tengok video ni dan share kepada orang ramai.